Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Bahrain. Okay, untuk video hari ni saya nak update dekat korang pasal Mini Cooper. Ingat tak yang Mini Cooper warna hitam tu yang kita bagi tahu kita nak projek kan? Jom kita pergi dekat ECW Garage. Kita tengok warna apa yang kita dah, alamak tak boleh lalu pula. Warna apa yang kita dah buat supaya kita projek kereta tu. Sempit sikit kat situ. Jom kita pergi tengok warna apa yang customer pilih untuk Mini Cooper dia. So itu dia ECW Garage. Inilah tempat yang kita touch up semua kereta customer before delivery. Kereta tu ada kat dalam. Stay tune guys. Ini semua kita proses untuk touch up. Nampak? Mana kereta Mini Cooper saya? Tu dekat belakang. Tu dah nampak tu. Dah nampak sikit dah. Oh, itu dia. Banyak cantik lah ini color. Cantik. Ini kereta Amoy. Ini kereta Amoy cantik lah. Saya tahu. Ini sekarang ini macam lawa lah, serius lawa. So lagi sikit hari siap lah Bang, thank you bang Yes, tinggal polis, nak pasang barang. Lawa lah, serius lawa. So minggu depan dah boleh push pakom. Nampak tak dia punya shining ni? Customer pilih color memang cun lah. Okay. So ini customer dia nak bagi hadiah dekat wife dia. Brother Zul kita daripada Ampang tak silap saya. Dia nak bagi hadiah dekat wife dia. Asal warna hitam. So nanti akan ada lagi sikit lah nak buat. Maybe tambah stiker. Okay, ni proses pemasangan sedang berjalan. Asal full black ada stiker dekat bumbung, tapi kita dah cabut. Ini kita tembakkan hitam baru. So next standby untuk puspakom pada minggu depan. Customer ni buat luar dalam tengok. Saya nak bagi tengok. Nanti owner boleh tengok video, tengok cantik tak kita buat. Bukan kita buat, diorang buat. So dekat dalam pun cantik. Tengok dekat dalam pun cantik. Owner boleh simpan video ni owner boleh simpan video ni. Okay, tapi ni belum siap lagi belum perfect lagi. So nanti akan ada potong color sikit lagi semua tu. Lawa. Cuma spoiler tengah tak ada stok lah. Ada stok spoiler handsome ni. Serius. So nanti next kita akan tambah stiker kat sini. And then depan tu pun ada benda sikit lagi nak buat. Lawa lah, serius lawa. So yang tu nanti kita sambung part 2, 3, 4, 5. Biarkan dia settle dulu kerja dia. Tapi alhamdulillah saya tengok color tu dengan design body, so memang puas hati lah. Memang cantik lah kan. Mini Cooper color warna pink is normal. Sebab yang bawa pun nanti perempuan. And then Brother Zul tu pun dia bagi hadiah dekat wife dia. Dia bagi hadiah dekat wife dia Mini Cooper. Dia kata nak tukar color, kita buatkan juga. So hari ni saya ada sampai total 8 unit. Dah sampai 6 unit. Ada lagi 2-3 unit yang showroom sebelah pun akan sampai lagi. Tengah tunggu lori trip nombor 2. So macam biasa guys, siapa nak beli kereta Recon, Roger Arif Bahrain. Jom kita tengok kereta apa yang sampai. Ni baru sampai 5 biji baru sampai Bukan 6 ke? Ini dah siap sport rim dah low work semacam ni. Awak. So kejap lagi ada lagi sampai mana kan? Model baru kan? Ada lagi 3 sampai model baru. So yang ini dah siap extra speaker dah kat sini. Boleh nampak extra speaker. Sekejap saya buka flash. Tu dia. Tu dah ada extra speaker. Mileage 20,000. Ada sunroof. Yang ni Alphard model baru, Velfire model baru kita banyak. Okay. So yang ini dah siap sport rim. Nanti kita review sebab kereta ni pun belum cuci lagi. Diorang tengah sibuk. Okay Mana dia? Ada sana. Apa lalu bang? Baik. Mantap, handsome. So video saya ni spontan sahaja. FK7, ada lagi FK7. So kereta boss ni pun ada lagi. A180 Alphard Velfire memang masih banyak. Okay. Kita pergi showroom sebelah ECW, sebelah Sina.
Okay, bos saya punya juga. Kita pergi tengok, ada motor pun sampai. Motor, lepas tu BMW 135 ada lagi, GR86 ada lagi, manual. Jom. Wish, saya tak makan lagi ni, dah petang, lupa lah nak makan. Okay, GR86 ni ada lagi. Right, ni on the road 178,000 manual. Siapa yang mencari GR86? BMW 135 2.0. Yang ini 118 masih ada lagi. Yang ini pun baru sampai tadi, So jangan lupa GR Yaris. So kita akan jadi dealer paling banyak dalam Malaysia. Bulan 1 sampai raya nanti kita akan bawa masuk sebanyak 50 unit GR Yaris. GR Corolla kita dah beli warna merah, kita dah beli warna putih. Siapa nak, harga 268,000 GR Corolla, okey? Memang cantik, rare. Itu manual. Motor ni bukan saya tak nak tunjuk, masalahnya yang kat sini, yang fosil, saya rasa tinggal sebiji je ni. Dengan yang ni. Ni fosil lagi. Ni dah kena booking, loan approve. Tak silap saya, yang ini ke yang ini fosil. Kebanyakannya loan dah approve daripada atas kapal. Sama colour lah dia ni. Nampak? Sama colour. Okay. Yang lain ni semua loan dah approve. Oh, yang ini dah sold. Baru balik Puspakom. Jojo mantap Jo. Asyik jual Mercedes je Jo. Mantap Jo asyik jual Mercedes kan. Itulah tu rezeki lah. Kalau mantap. Mercedes boleh cari Arif ataupun Jojo. Kau cakap kau ni sekarang rezeki bini baru asyik menjual je. Tak ada gurau. Jojo setia. Okay, depan. Guys, macam biasa lah. Kalau nak cek kereta recon, jangan lupa cari Arif Barit dekat ECW Motorsport Bangi dengan Sina Auto. Saya berada di Bandar Baru Bangi, okay? So insyaAllah bulan 1 kalau ada rezeki pun kita akan pergi lagi tengok kereta. Oi, gila lah, tiap-tiap bulan nak pergi, tak ada lah. Ada rezeki pergi kan. Sebab best pergi Jepun ni, tengok kereta sendiri depan mata, bawa balik, lepas tu kita jual. Baru rasa macam syok. Okay guys, kita jumpa next video. Assalamualaikum.